Negara anggota ASEAN sedang mengambil langkah untuk menghidupkan semula idea mewujudkan dana kewangannya sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, wujud keperluan untuk transformasi dalam ASEAN, khususnya dalam sektor kewangan, dan kumpulan itu secara aktif mengambil langkah ke arah itu. Perdana Menteri berkata walaupun dolar Amerika Syarikat kekal sebagai mata wang dominan di dunia, sekurang-kurangnya ada beberapa bentuk penangguhan untuk membantu mengurangkan risiko dan melindungi kepentingan negara. Selain itu, Perdana Menteri menekankan Malaysia akan menjadi tuan rumah mesyuarat ASEAN pada akhir bulan ini. Ia akan memberi tumpuan kepada perkara berkaitan ekonomi. Ia termasuk penyertaan daripada negara Majlis Kerjasama Teluk GCC dengan semua 6 negara Arab menghadirinya dan seterusnya akan disusuli dengan sidang kemuncak dengan China untuk memberi tumpuan kepada kerjasama ekonomi. Malaysia juga akan menjadi tuan rumah mesyuarat ketua-ketua kerajaan diadakan setiap tahun disertai negara dari Asia Timur, India, Australia, New Zealand dan Amerika Syarikat pada akhir tahun. Perhimpunan itu akan menjadi peluang utama untuk melibatkan rakan dagangan utama ASEAN dan mengukuhkan komitmen kumpulan itu terhadap kerjasama pelbagai hala berasaskan peraturan. Malaysia diterima sebagai negara rakan kongsi BRICS pada Januari 2025.